So ini adalah video Bamal yang nombor 2. So Bamal tengah buat apa? Bamal tengah nak minum kopi. Bamal ada TikTok tau. Korang boleh follow TikTok Bamal. Bamal Review. Nak tengok barang review? Pergi kat TikTok Bang Mal. So ini adalah YouTube Bang Mal. Korang mana belum follow? Boleh follow. Jangan lupa follow rapat-rapat. Bamal ada hamster. So hamster Bamal ni dia baru beranak tau. Tapi ada yang kata dekat Google, korang kena asingkan bapak. Masalahnya Bamal ni ada satu sangka je. Macam nak asingkan bapak dia. Tapi so far so good. Mak dia macam boleh jaga je anak dia. So ni barang review. Kita akan review dekat kita punya TikTok. Korang mana belum follow TikTok Bamal, boleh follow TikTok Bamal. So ini tilam Bamal. Bamal pakai tilam Zenus. Tilam Zenus ni dia empuk tau. So jadi korang mana nak cari tilam Zenus, boleh dapatkan dekat TikTok Bamal juga. Kalau korang susah nak tidur malam, dapatkan tilam Zenus yang macam Bamal pakai. So inilah dia tempat Bamal editing video-video Bamal. Kalau korang tengok, okay. This is my PC since PKP. PC ni sejak PKP Bamal dapat. Jadi Bamal buat video ni, kalau boleh nak cukupkan 10 minit. Requirement untuk YouTube ni untuk 10 minit. Supaya korang boleh dapat recommendation. Jangan lupa follow guys. Follow guys. Korang tak follow, tak nampak Bang Mal. So ini Bang Mal, barang-barang yang Bang Mal akan buat review untuk TikTok hari ni. Okay. So kopi ni bukan review tapi kopi ni adalah kopi Moccona. Kita minum kopi sikit. Sedap kopi. So ni pun lampu juga. Lampu yang Bang Mal guna untuk background. Bagi nampak lagi lawa. Dekat sini ada lagi satu lampu yang Bang Mal guna buat background juga. Bagi nampak lagi lawa. Kita on. Nampak? So bila Bang Mal daripada sana shoot, baru nampak meriah sikit. Kan nice guys. Jadi Bang Mal ni sebenarnya belum mandi. Baru hantar nak pergi sekolah. So Bang Mal nak mandi dulu guys. Dekat sini ada collection Bang Mal punya windshield untuk SM7DB Bang Mal. So nanti Bang Mal punya kamera kat sini. Ni Bang Mal punya mikrofon untuk nak buat Bang Mal punya recording. Okay. So ni audio interface. Ni seller bagilah audio interface ni. So jadi audio interface ni Bang Mal akan guna untuk nak buat review nanti. Audio interface ni nice tau. Not bad. Boleh tengok dekat TikTok Bang Mal. Bang Mal Review. Jangan lupa follow guys. Follow Bang Mal guys. Follow, komen dan subscribe. Okay, aku dah pun siap mandi. Dan dekat belakang ni, aku dah pun standby untuk aku nak buat konten untuk aku punya next video dekat TikTok aku. So biasa ni je lah tempat main aku akan buat untuk video aku. Kita buka lampu sikit. Yang ni pun kita buka juga. So barulah kita boleh marketingkan produk kita. Jangan lupa follow guys Bang Mal dekat TikTok dan juga dekat YouTube. Cuma aku ada satu masalah. Lampu aku ni macam ada problem sikit. Dia macam rosak sikit lah. Aku kena cari lampu baru lah. Sorry guys, ini bukan tempat sedia baju So untuk background, aku akan pakai background lain. So biasa inilah dia main background aku. So korang akan nampak nanti dekat video aku. Nampak lawa sikit. Aku punya hamster ni daripada tadi asyik tidur je Bang punya hamster ni. Dia suka tidur dekat dia punya pasir pantai, tepi pantai. Ada lagi seekor kat atas ni sebenarnya. Tapi dia sorok, tak pasti kat mana. Dalam tu dia ada anak dia. Oh ini Bang Mal punya coffee. Jangan lupa follow guys vlog Bang Mal. Jadi Bang Mal dah pun settle buat video konten untuk affiliate TikTok. Baru je habis tadi dekat sini kita settle. So tadi Bang Mal dia explain sikit pasal audio card ni. Korang boleh ushare TikTok video Bang Mal. Link Bang Mal dia sediakan dekat bawah description tu nanti untuk Bang Mal punya TikTok account. Jangan lupa follow guys. So ini ada beberapa barang yang Bang Mal marketingkan tadilah untuk Bang Mal punya TikTok account. Korang boleh ushare dekat Bang Mal punya TikTok. Cuma ni ada satu barang yang Bang Mal belum test lagi ni. Ini daripada Ulanzi Suction Cup. So barang tu datang dengan bag macam gini. Nanti Bang Mal mungkin akan try cuba test lah dekat kereta ke, dekat luar ke. Kita nak test outdoor dia. So basically benda tu function dia untuk korang ambil angle yang korang susah dapat tau. Contoh macam korang nak recording bawah tayar kereta, dekat tepi kereta. So korang kena pakai Suction Cup tu untuk korang nak buat video konten korang. Tapi kalau korang nak cari tilam, boleh pergi dekat TikTok Bang Mal. Cari Zenus. Tilam ni empuk tau. Memang best gila tilam ni. Tak panas, rasa sejuk, rasa nyaman. Lagi sekali guys, jangan lupa follow, share, like dan komen Bang Mal punya YouTube channel. Sekejap lagi mungkin lagi makan kot. Tapi tak tahu makan apa. Rasa macam lapar, tapi macam dah kenyang. Mana tu? So inilah dia bilik Bang Mal buat segala jenis konten. Sana untuk kita buat konten. Sana untuk kita editing. Okay, so itu dia vlog video Bang Mal untuk hari ni. Bolehlah vlog lah, walaupun dalam bilik kan. Nantikan kita buat vlog dekat luar pula. Check it out guys. Bye-bye.